Assalamualaikum. Hari ni kita nak main dengan warna. Damai nak buat warna dengan apa? Span. Okey, lepas tu kita ada tempat letak warna. Yes. Okey, letak colour dekat sini dulu kot. Okay, letak colour dekat sini dulu kot. Ini kalau merah dekat sini. Letak. Okey, letak warna, picit. Boleh picit tak? Jauh. Kentut. Ada bunyi kentut. Jauh. Okey, dah banyak sangat tau. Alright, lagi? Warna apa lagi Damai nak letak? Warna apa? Biru. Biru turquoise. Okay. Dia macam jelly. Macam jelly. Dah. Okey. Okey. Lagi Damai nak letak warna apa? Kita boleh letak 4 warna lah. Ni. Kuning. Kena kentut lagi. Kentut. Kentut banyak. Mesti ni Mami letak lagi. Sikit sangat. Dia kentut banyak. Kentut banyak. Sebab dah ada banyak angin mesti Mami ni. Dia berak. Dia berak pula. Okey. Mesti ketuk dulu Mia, ketuk sikit. Okey. Boleh tak? Jauh. Okey, dah banyak dah. Okey. Ada tai. Ada tai, itu bukan tai lah. Itu colour. Okey. Tak boleh, dah tinggal sikit. Dah. Okey dah. Oi, banyak tu. Okey dah. Okey, lagi satu colour. Nak colour apa? Lagi satu colour lah. Colour orange. Okey. Tak colour orange. Dah. Okey. Sekarang ni cuba Damai bagi tahu kita ada colour apa sekarang ni. Tutup dulu. Okey, sekarang kita ada colour apa? Jap. Sabarlah, apa dia? Purple. Ni. Hijau pula. Nak letak dulu. hijau. Okey. Belum dulu. Belum habis. Belum habis. Ketuk sikit. Okey, ni warna hijau. Okey, tutup dulu. Lagi? Damai nak letak warna apa? Purple. Purple. Okey. Dah ketat dah? Okey, kita letak warna purple. Okey, sekarang. Ini budak-budak pun boleh buat kan? Kanak-kanak pun boleh buat sendiri kan? Oh, dah banyak tu. Hop. Dah banyak. Okey, apa next step? Next stepnya macam mana Damia? Bagi tahu kawan-kawan. Okey, kita ambil span. Okey, ambil span. Lepas tu ambil apa ni? Berus. Okey, kita ambil colour. Ambil air nak Tak payah. Tak payah, ambil aja cepat. Mami dah ni dah. Ni letak kat sini airnya. Ni ada air dalam dia. Ni ada air? Ketuk. Okey. Ada air ke? Ada, cepat mesti Mami tolong tengok. Mesti Mami tunjuk. Mami tunjuk. Okey. Dah nak buat. Okey, letak dekat span. Banyak tu. Letak kat mana? Letak kat sini. Pegang kat sini. Letak kat sini. Letak sikit je. Jangan letak semua. Dia tak letak semua. Dia letak sikit aja. Okey, lagi. Basuh. Mesti ni. Ni tak payah basuh. Mesti habiskan colour ni macam ni. Okey, lepas tu ambil yang colour lain pula. Colour lain letak kat sini. Campur kanan. Tak apa. Campur. Tak apa. Okey, lagi ambil colour kuning. Dah nak cuba buat. Okey. Sama macam kuning ni. Okey, lagi. Ambil lagi. Okay. Warna apa pula? Warna hijau tak? Hijau ke purple? Hijau. Okey. Letak kat hujung tu. Okey. Lagi hijau lagi sikit lagi.
Okay. Alright. Okay, sekarang kita tekap dekat dalam, dekat atas kertas. Purple dah letak mana? Ha. Hey! Aduh. Aduh, macam mana kalau dah letak situ? Tak jadilah. Aduh, Damia. Okay dah. Tak jadilah, Damia. Okay, cepat. Okay, kita buat lagi. Cepat, mesti Mami ajar Damia. Cepat, nanti kering. Letak kat ni. Letak kat paper. Letak kat paper. Macam ni dia buat tadi. Tanamkan buat ni. Aduh, Mami kena tolong Damia. So, kita buat macam ni. Pegang kertas tu. Pegang kertas kat sini. Pegang kat sini. Pegang. Okay. Wow! Tarik lah betul-betul lah. Yeay, Mami pandai. Okay, lagi. Letak lagi colour. Yeay, dah jadi. Okay, Mami letak lagi. Sekejap. Mesti Mami tolong. Ambil kertas lagi. Tak payah, kita nak kena penuhkan kertas ni. Ambil kertas lagi. Tak, kita kena penuhkan kertas ni. Ambil kertas lagi. Tak payah, kita kena penuhkan kertas ni. Ambil kertas lah. Tak payah, ni buat ni dulu. Ambil kertas lagi. Buat ni dulu, cepat mesti ambil ni. Mesti ni, Mami nak tolong. Ambil kertas lagi. Nanti kita buat habiskan ni dulu. Habiskanlah ni dulu. Macam mana nak buat kalau tak habiskan yang ni? Yeay, Mami buat jadi tau. Okay, kita ambil kertas tu Damia. Damia nak buat apa kertas ni? Nak warna. Mana? Yang kecil lah. Yang ni bila nak buat? Ya, kena. Okay, lagi? Damia nak buat apa? Nak conteng je. Tapi apa-apa pun, kita dah cuba yang ni. So sekarang Ika nak habiskan buat. Tengok dah nampak dah apa yang kita nak cuba buat. Just nak gabungkan warna tanpa buat yang macam biasa. Yang selalu Ika buat tu garis lah, satu kalau merah, kalau biru kan. Semua garis satu-satu. So kali ni kita cuba guna span. Kita gabungkan macam ni, and then bila dia bersebelahan dengan each other tu kan dia akan create satu warna yang macam bercampur lah sesama sendiri. Jadinya colour tu nampak lagi lawa dan dia match dengan sebelah-sebelah dia sebab ada gabungan warna antara contoh merah dengan biru tu. Jadi nampaklah seiring, tak tahulah apa perkataannya. Nampaklah boleh bergabung macam tu colour dia, tengok. Cantik kan? Okay, kita nak teruskan mewarna. Buat. Okay. That's all for today's video. Bye-bye. Bye-bye.